ke anak tu rezeki? Jom kita belajar. Sebab ramai orang cakap anak kan rezeki, anak kan rezeki. Okay, saya nak buka pada anda. Betul ke anda cakap anak-anak tu rezeki? Cuba komen. Betul ke? Kita tengok anak ni kita kita kahwin dengan suami. Dapatlah anak. Okey, dapat anak. Anak seorang. Anak kedua. Kita ambil lah 3 orang anak lah senang. Banyak sangat nanti lama pula. Okey. Betul ke anak ni rezeki? Soalan saya. Betul ke anak ni rezeki? Cepat. Nak tengok anda punya keyakinan anda. Cuba komen. Betul ke anak ni rezeki? Betul kan? Okey, betul lah anak tu rezeki. Soalan saya. Kalau betul anak tu rezeki, kenapa bebel hari-hari? Kenapa bebel hari-hari? Kan? Anak rezeki, kenapa maki hari-hari? Kenapa bergaduh hari-hari dengan anak? Anak kan rezeki. Maknanya kita ni bergaduh dengan rezeki kita. Sudah. Kan? Kita cakap, anak tu rezeki, kahwin tu rezeki, anak tu rezeki. Tapi kenapa kita marah dia hari-hari? Sikit-sikit marah. Sikit-sikit maki hamun. Sikit-sikit bebel. Sikit-sikit pukul. Sikit-sikit kita mendajakan anak. Sikit-sikit kita membodohkan anak. Sikit-sikit kita compare. Anak pertama ni kurang cerdik. Anak kedua cerdik. Kita compare dua ni. Kenapa Along tak jadi macam Acik cerdik? Kenapa yang ni malas? Angah, kenapa Angah? Kita compare. Yang ni sedap. Hidup dia sedap. Bukan marah nasihat. Masalahnya bukan nasihat. Marah. Nasihat lain. Kita letak dekat mindset kita, aku nak nasihat anak. Tapi, Okey, saya tanya soalan nak bagi anda faham tentang nasihat. Beza nasihat dengan marah ni. Okey, saya tanya soalan. Okey, kat sinilah, kat sebelah ni lah. Nak bagi faham. Kalau anda faham, alhamdulillah. Okey. Ni kita lah, mak ke ayah ikutlah. Mak lah contoh mak. Okey, ini anak Ini anak. Okey. Apa berlaku kalau kita nasihat anak? Anak makin baik ke makin buruk? Selalunya. Selalunya, kalau kita nasihat anak makin baik ke makin buruk? Cepat. Yang berlaku dalam hidup anda. Anak tak semayang, ada nasihat dia. Anak malas belajar, ada nasihat dia. Anak makin baik ke makin buruk? Cepat. Yang selalu berlaku. Okey, tengok Dia akan jadi dua jalan kat sini. Satu jalan jadi baik. Satu jalan jadi buruk. Okey, soalan saya. Siapa kat sini yang makin nasihat makin buruk anaknya jadi? Makin dibebel, makin dia nasihat. Dia cakap apa? Nasihat cikgu bukan marah, cikgu nasihat. Okey, makin dia nasihat makin buruk jadi dia. Siapa kat sini? Penat dah dia ni. Hari-hari nasihat tak dengar kata, makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Makin teruk perangai dia. Siapa rasa macam tu? Kenapa makin nasihat makin teruk? Sepatutnya makin nasihat makin baik, betul tak? Kenapa? Kenapa? Apa berlaku? Makin nasihat makin buruk perangai. Makin teruk, makin bully, makin malas, makin teruk. Tak dengar cakap. Sebab bukan nasihat lah tu. Bukan. Itu bukan nasihat. Nasihat dia akan jadi baik punya. Kalau kita makin nasihat, dia akan makin baik. Itu baru betul nasihat. Yang jadi buruk, makin buruk, bukan nasihat tu. Kita dah cakap nasihat, bukan nasihat tu. Kita bebel, kita maki hamun anak. Bebel, maki, hamun, pukul anak. Nasihat ke? Ini bukan nasihat ni. Tapi kita anggap betul benda tu nasihat. Salah tu. Kalau betul nasihat, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi baik. Budak dia baik. Saya tadi nak pergi masjid. Bawalah Amir yang sulung ni. Umur berapa 11. Tahun ni 11 kan. On the way nak pergi masjid tu, hujan. Lebat. Alamak. Orang tak faham, kita pusing balik. Pusinglah balik. Lepas tu,
Tak apalah Amir, kita semayang dekat rumah Amir. Semayanglah dengan Amir, beriman dengan Amir. Lepas siap solat tu saya peluk dia. Okey, saya peluk Amir. Saya pun berzikir. Kalau lepas solat kita berzikir, kita doa kan. Peluk sambil zikir-zikir. Okey. Sekejap. Sekejap. Tak nampak. Okey, macam ni. Peluk Amir. Amir menghadap ke depan. Okey, saya peluk Amir, zikir pas semayang semua, baca ayat gini. Lepas tu doa sama-sama. Tangan Amir duduk dekat atas tangan saya. Doalah, saya doa. Amir pun amin. Sayang. Lepas tu saya peluk dia, saya cium dia. Amir, are you happy? Yes. But I know you are sad. Amir dia macam ni, dia sad hari ni sebab apa? Sekolah dia nak tutup dah. Dia isu management, sekolah dia nak tutup. Jadi bulan 2 saya kena cari sekolah baru, kesian kat dia. Tapi dah jumpalah. Sekolah tu yuran tahunan 30,000. Bayangkan macam mana. Tak apalah, kita bayarlah. Sebab nak bagi the best untuk Amir. Dia yuran semualah, campur dengan bulanan-bulanan dia apa semua 30,000. Bukan senang, bukan cakap mai. Saya nak bagi the best. Saya belajar daripada seorang kawan saya ni. Dia cakap apa? Kau dengan anak, kau jangan berkira langsung dengan anak. Kalau kau berkira dengan anak, kau punya rezeki akan terbantut. Ni saya pegang amanah dia. Sebab tu adik dia 2,500 sebulan bayar sekolah. Abang dia pun 2,500 juga ni. Tapi esok saya nak call lah. Sebab hari ni baru tahu yang sekolah Amir tu dah nak kena tutup dah sebab masalah management. Saya kena cari sekolah baru, esok kena call sekolah tu nak tanya detail lah. Cuma yang saya dah Google tengok, 30,000 yuran tahunan. Sebulanan lebih kurang 2,500. So campur 2 orang tu 5,000 sebulan. 5,000 saya tambah komitmen je. Tak apalah. Yang penting Amir dapat dapat sekolah yang terbaik untuk saya nak bagi untuk dia. Okey. Jadi peluk cium Amir semua. Amir is okay. Saya pun cakaplah Amir sebab dia sedih sebab dia terpaksa tinggal kawan dia. Kawan dia kena dah pergi masing-masing kena dah berpecah. Itu sekolah situ macam-macam lah. Lepas tu saya peluk cakap it's okay Amir. Hidup ni kita kena move on. Saya it's okay Abah. Saya cakap lah, Abah pun sama. Dulu Abah ada kawan sekolah rendah, sekolah menengah, masuk U apa semua, masuk kerja, banyak kawan bisnes apa semua. Jadi Amir pun macam tu juga. Ada kawan yang datang dengan Amir, lepas tu kawan pun pergi. Lepas tu it's okay Abah, apa semua gini-gini. Nanti, lepas tu bos saya tunjuk gambar sekolah baru dia. Bakal sekolah lah. Happy dia. Wow, dia happy. Happy dia balik. So, peluk kita tu. Ni, apa berlaku? Nak semayang senang, tidur senang, bangun senang, pergi mana-mana senang, makan senang, pergi masjid senang. Ni. Tapi yang kita ni, dia masalah kita sebab ni. Kata nasihat. Ada akak tu 30 tahun. Dia cakap apa? Saya hari-hari nasihat anak cikgu, tapi anak saya tak berubah. 30 tahun saya tanya balik. Rupa-rupanya 30 tahun dia maki hamu anak dia, bebe anak dia, pukul anak dia. Memang anak jadi macam tu perangai sebab 30 tahun kau dah guna sama kak. Rizak tak boleh nak jadi Rizak yang Rizak tak boleh berubah kalau akak buat benda sama. Akak duk buat benda sama. Aku duk ingatkan benda ni nasihat. Padahal bukan nasihat tu maki hamu kak. Kita kena ingat kalau nasihat yang betul, nasihat yang penuh hikmah, dia bukan menurun tau. Nasihat yang betul adalah dia makin menaik, anak makin baik, anak makin senang. Senang betul. Ibarat macam kena pukau anak saya ni. Lepas tu kita kena tanya diri sendiri. Aku ni makin rapat dengan anak ke aku makin jauh dengan anak? Aku ni dengan anak macam mana? Makin happy ke makin stres dengan anak? So dia bermula dengan kita. Kita pilih. Kita pilih nak nasihat yang baik atau nak nasihat yang buruk. Kalau dah kita memang makin teruk, anak makin teruk, salah kita kan, bukan salah anak. Anak tak dengar kata, anak malas semayang, anak kuat main game, anak malas pergi masjid, anak degil, anak apa. Bukan salah anak, salah kita. Kita tak pandai nasihat anak. Tukarlah. Aku kan selalu bebe pada anak. Ni tak. Saya dah nasihat anak saya cikgu. Tak. Nasihat akan jadi lebih baik. Faham tak ni? Okey. Faham tak? Saya bebe. Hari-hari kena bebe. Kena bebe lah. Kata bebe tak belajar. Faham tak ni?
Sebab itulah, saya dah 10 tahun dah saya duk ajar benda ni. Sejak daripada Amir lahir kan. Benda sama je saya share. Kita dalam hidup kita ni, kita kalau boleh, kita bangun tidur tu, kita kena happykan orang sekeliling. Celik mata, happykan isteri. Celik mata, happykan suami. Celik mata, happykan anak. Tapi tak, kita ni bangun-bangun tidur jadi naga, jadi rimau. Sebab apa? Sebab kita nak mereka ikut nafsu kita. Apa dia? Kita nak semua jadi the best. Kita nak semua jaga semayang, semua jadi hebat, semua jadi baik sekolah. Semua kita nak ikut nafsu kita. Kita sebenarnya selfish ya. Kita nak anak kita jadi doktor, jadi pilot, jaga semayang, baik semua baik. Tak main langsung. Tak ada kalau boleh, tak nak ada langsung negatif dekat anak. Macam mana cara nak nasihat yang baik? Kena belajar lah. Anak ni, kita kena ingat kalau anda dah selalu compare anak dengan anak, tu pun dah habis dah, out lah. Kan, hari-hari compare. Saya paling benci mengompare tau. Compare anak pertama, anak kedua, anak ketiga, lepas tu compare pula anak dengan anak orang lain. Saya paling benci kita compare dengan anak. Sebab apa? Setiap anak ada anugerah dia. Setiap anak ada rezeki dia. Rezeki yang tersembunyi. Yang batin, yang tersembunyi. Anak macam ni ada rezeki dia, ada pahala dia. Mungkin anak macam ni, anak-anak first. Pahala dia ni macam Amir. Amir saya nak dia jadi agent travel. Sebab dia minat. Dia minat travel, saya cakap, okey Amir, nanti buka agent travel. Sebab dia minat. Dia happy dia. Amir boleh bawa orang pergi travel, pergi haji, pergi Mekah, pergi macam-macam, Turki apa semua. So, saya dapat pahala daripada Amir jadi agent travel. Pahala saya di sini. Dia jadi mutawif contoh. Adik dia ni pula, adik dia ni autism. Dan adik dia minat, saya tengok minat memasak. Saya tengok, okey, mungkin kita boleh buka restoran untuk dia. Lepas tu buka restoran dia. Mungkin dia buat masakan yang baik, yang bagus, orang suka apa semua. Dia dapat saham pahala pula. Pahala saya dapat disebabkan dia buka restoran. Dia jadi chef yang terbaik. Ataupun tengok keadaan. Kalau dia nak ikut abang dia ikut abang dia, ikut je. Sebab tengok Aiman ni memang dia akan jadi follower, pengikut. Dia akan dia ikut je abang dia. Pergi mana-mana. Adik dia Atif. Yang kecil lagi ni. Yang ni baru berapa hari je lahir. Berapa 14 hari baru 2 minggu baru lahir. So kita tak tahu lagi apa minat dia. Let's say dia ada minat something. Tapi minat dia tu akan memberi pahala kepada kita nanti. Satu cepat tu jangan compare. Ni compare anak satu macam ni, kenapa tak macam ni, habis. Lepas tu compare pula. Saya paling benci lagi di compare dengan jiran sebelah. Anak jiran sebelah dia compare habis compare habis lah. Jangan compare. Setiap anak, kalau kita cakap anak kita rezeki, kenapa kita tak jaga rezeki yang dah ada ni? Kenapa tak jaga? Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kenapa kita tak jaga? Yang jadi masalahnya, kita maki hamun ada lah. Cakap nasihat, tak. Kalau kita nasihat, anak makin baik tau, itu nasihat. Tapi kalau kita maki hamun, jadi ular, yang jadi ular. Patu, ular. Lepas tu kita akan salahkan. Sedangkan, kita bernafsu nak supaya anak jadi baik. Kita nak anak ikut kata kita. Kita nak anak jadi hafizah, doktor, pilot, engineer, gaji besar. Semua kita nak ikut nafsu kita. Sebenarnya kita selfish. Tanya di sini, aku selfish sebenarnya. Aku nak buat anak ni, jangan ada langsung silap. Mesti nak semua anak ni dia baik. Sebab tu apa dia? No, don't do that. Aku geram. Saya tak macam tu. Kalau anak saya buat silap, saya tak no, saya pergi peluk, angkat dia. No, don't do that. Kita duk layan TikTok kan. Amir, don't do that. No. Tak boleh. Saya tak macam tu. Kalau Amir menangis apa semua, okey, pergi peluk. Why? Kenapa ni? Okey tak? Amir hari tu dia ada menangis. Dia datang kat saya, menangis. Pelik ni Amir menangis ni. Kuat ni. Lepas tu, bagi dia okey sikit. Datang kat saya. Okey, pegang dia. Amir, why Amir? Why you sad? I'm so sad. Apa dia ni? Dia main game Roblox. Lepas tu dia dah buat bukan Roblox, Minecraft Dia dah buat cantik lah, tiba-tiba dia jatuh mati, hilang semua. Lepas cakap, it's okay lah Amir, biasalah tu. Abah pun selalu macam tu Amir. Kita pujuk-pujuk dia, it's okay Amir. Lepas tu lama, it's okay dah dia. Macam tu. Bukannya maki dia. Kau ni game pun boleh menangis. Relax lah. Saya memang tak suka macam tu. Jadi macam ni. Jadi macam ni. Macam ni. Macam ni. Kata nak nasihat anak tapi maki hamun anak. Makin teruk.
Tu bahaya. Sebab itulah bermula pada sekarang, kalau kita, siapa-siapa yang ada masalah macam ni, anak terdegi apa semua, kalau nak belajar, ada tak yang nak belajar? Macam mana nak jadi macam ni? Anak jadi macam ni? Siapa? Ramai dah student saya, Alhamdulillah. Mereka belajar dengan saya, anak berubah. Siapa nak belajar? Cepat. Cepat je masuk. 9.40 dah. Terima kasih bagi gift. Anda tengok dekat TikTok saya, cari video cara nak pukau anak. Ada 4 video saya buat. Cara nak pukau anak. 4 video. 3 jam saya buat. 3 jam saya rasa. 3 jam video tu. Belajar part 1, part 2, part 3, part 4. Saya dah buat dah. Ada dalam tu. Saya cek sekarang ada lebih kurang 60 video dalam TikTok saya tu. So, free-free anda tengoklah video tu. Boleh? Itu cara nak bagi anak berubah. Kalau anda tak buat cara tu, anda stick juga cara yang sama, dia akan jadi teruk lah. Makin teruk. Betul dah cakap, tak cikgu saya nasihat dia elok cikgu. Tak, kalau nasihat elok dia macam ni. Jadi masalahnya dia makin menurun. Maksudnya apa? Salah kita lah. Sebab anak ikut kita. Anak bukan ikut jiran sebelah tau. Dia bukan ikut mak ayah sebelah, dia ikut kita. Baik kita, baik anak. Buruk kita, buruk anak. Jadi kita jangan salahkan anak. Ramai kita salah, asyik salahkan anak. Cikgu tolong anak saya degi cikgu. Aku geram orang macam tu. Duduk salahkan anak dia. Padahal salahkan diri sendiri. Disebabkan kita tak banyak salahkan diri sendiri, itu yang jadi masalah. Boleh? Okey. Alhamdulillah.